Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya memulakan PDK ini, kita tanya dah. Sini makan belakang tak? Alhamdulillah. Okey tak? Siapa tu sihat ke tanya? Tu sihat ke, so pipi kepala ke? Ada sorry, okey sorry. Orang lain sihat belakang tak? Alhamdulillah, okey. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, di mana kita akan sambung topik sebelumnya, iaitu topik yang kita pernah belajar, iaitu negeri-negeri ini seperti Kedah, Sembilan, Selangor. Okey, abaikan. Okey, hari ini kita akan belajar tentang peluasan kuasa British di Johor dan sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, mari kita tengok bab yang mula, kemajuan dan kemakmuran negeri Johor. Okey, kemajuan dan kemakmuran Johor serta pemodenan yang telah dilaksanakan merupakan antara faktor penting Johor mengekalkan kedaulatannya. Johor menerima kesan daripada pelaksanaan sistem pentadbiran barat di Singapura. Terdapat 4 faktor kemajuan negeri Johor sehingga Johor boleh mengekalkan dia punya daulat dia. Okey, yang pertama disebabkan oleh berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi, terutamanya dalam sektor pertanian. Yang kedua, kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Yang ketiga, kemunculan golongan pentadbir yang komited dan menjalankan tugas dengan berkesan bagi memakmurkan ekonomi. Yang keempat, pemodenan Johor dalam pelbagai bidang, sama ada pentadbiran, infrastruktur maupun sosial. Okey, dari depan juga kita akan belajar tentang strategi-strategi yang digunakan oleh British semasa menguasai Johor. Okey, mari kita tengok slide . Okey, boleh tengok slide sini, dia akan menunjukkan strategi-strategi kita. Okey, tengok ni, susun galup ataupun carta alih strategi British dalam menguasai Johor. Yang pertama, Perjanjian 1855 di antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim yang menyatakan sekiranya kesan hendak dijual, perlulah ditawarkan kepada British terlebih dahulu. Yang kedua, Perjanjian Setia 1885 antara Johor dengan British merupakan strategi British untuk menguasai Johor. Hal ini kerana segala hal ehwal luar Johor dikawal oleh British. Pada tahun 1879, Gubernur negeri-negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen British di Johor. Seterusnya, British cuba memanipulasi kewangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak $200,000 bagi membiayai pembinaan kereta api, namun tidak berjaya. Pada 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Arthur Henderson yang Gubernur negeri-negeri Selat. Jabatan konsul ditukarkan kepada penasihat British. Okey, itu untuk strategi yang digunakan oleh British dalam menguasai Johor. Pergi kepada yang 4.4, iaitu sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. First kita pergi kepada latar belakangnya. Boleh tengok latar belakangnya, di mana dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ataupun kita panggil NNMTB, di mana tidak ada perjanjian khas bagi mewujudkan gabungan ini. Tak ada perjanjian apa-apa pun untuk nak wujudkan benda ni. Yang kedua, NNMTB terletak di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya, pentadbiran berasingan sehingga Perang Dunia Kedua.
raja mempunyai kuasa yang lebih besar berbanding raja negeri-negeri bersekutu. Pemerintahan beraja yang bebas dan mempunyai kuasa autonomi. Raja Melayu tidak bersetuju dan menentang gabungan kedua-dua sistem pentadbiran. Yang last sekali, pentadbiran bersifat longgar kerana tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang tunggal. Okey, kali ini kita akan pergi kepada pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dia ada berapa? 5 negeri. Yang pertama Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan last sekali Johor. Okey, untuk negeri-negeri Melayu bersekutu ada berapa negeri? Yang kita belajar tu 5. Contohnya Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pahang. Okey. Okey, ini untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey, kita pergi dulu, iaitu pentadbiran dalam negeri Perlis. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Majlis Mesyuarat Negeri dipengerusikan oleh Raja. Orang Melayu terlibat sebagai kaki tangan kerajaan. Ini di Perlis. Kita pergi kepada Kedah pula. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Di Kelantan, penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Majlis Mesyuarat Negeri dipengerusikan oleh Sultan. Menteri Besar memainkan peranan penting dalam pentadbiran. Yang seterusnya negeri Terengganu. Pentadbiran negeri Terengganu berlandaskan kepada undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu 1911. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri telah ditubuhkan bagi menjalankan pentadbiran. Dan last sekali bagi negeri Johor, iaitu pentadbiran negeri Johor adalah berlandaskan kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Pentadbiran ini dijalankan oleh Menteri Besar, Majlis Mesyuarat Negeri, Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri membantu Sultan dalam mentadbir negeri. Okey, itulah sedikit sebanyak topik yang kita belajar pada hari ini, iaitu perluasan kuasa British di Johor dan sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan bermain satu aktiviti yang dipanggil sebagai tasial puzzle. Okey, tasial puzzle ini merupakan salah satu aktiviti yang diperkenalkan pada zaman kini, iaitu zaman teknologi, di mana setiap kumpulan akan dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap pelajar dibahagikan kepada setiap kumpulan kecil, di mana setiap kumpulan akan menerima satu pack segitiga ataupun segi empat, mana-mana pun boleh. Di sini saya akan menyertakan 3 sampul, bermakna 3 kumpulan yang mengandungi puzzle-puzzle di dalamnya, di mana pelajar perlu mencantum-cantumkan sehingga menjadi macam ni. Macam ni Okey. Jadi daripada masa sekarang, saya nak pelajar bergerak dalam satu kumpulan. Dah. Ambil masa selama 5 minit boleh bergerak. Buat dengan dia pun. Saya ada ni. Lelaki macam lelaki perempuan satu kumpulan, lelaki 2 kumpulan. Sudah, duduk belakang tak apa. Kursi dua. Sini boleh. Dah, sini boleh. Dah, ada sini dah. Sebab nanti dia kena ingat. Tak apa, boleh kau tak apa masuk ke meja dia pun. Sini. Dia sini apa? Duduk belakang kat nasi. Okey, dah ada kumpulan Okey, bagus. Hari ini saya akan mengagenkan sehelai kertas kosong kepada setiap kumpulan dan satu set soalan. Okey, kumpulan 1 saya beri kepada pelajar perempuan. Thank you, sir. Okey, kumpulan 2. Ini kumpulan ketiga Okey,
Pelajar boleh buka sampul tersebut dan lihat apa yang ada di dalamnya. Okey, pelajar akan mendapati terdapat 9 keping puzzle berbentuk segitiga. Okey, pelajar boleh mula sekarang. Okey, masa diberikan 20 minit, boleh berfikir, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Boleh buat dah, boleh dalam bentuk portrait ke boleh, landscape ke boleh. Boleh belakang dah. Asalkan muat je untuk letak puzzle tersebut. Benda lain, susun dia itu benda lain. Contoh kalau hak hijau ni jawapan itu di atas, lepas tu kita bawah. Tapi soalan sama dah, cuma susun dia tu beza kan. Cari tiga semua sebelum. Cari jawapan dari buku. Soalan cari dari buku jawapan semua bab tadi, bab pengajian. Lepas tu je. Tak ada bab lain. Start sini. Sini. Semua ada lagi. Ini boleh ke? Tapi bab tadi bab kita fikir tadi. You pilih Tak apa, dia lebih tak apa. Redo. Saya first tak apa. Dia lebih kita kasih yang kabel tu mana? Kalau tu ni. Tak boleh style tu. Semua awak ni. Ini atas kan. Kita apa? Jangan kata itu sampai ke tepek oleh. Tepek. Jadi itu sempit lagi. Ini besar naik. Tapi kalau dah pilih dah atas, dua tu mesti dua. Yes. Masa dah ada 2 minit, ada lagi masa sorry. Masa ada lagi.
Contoh-contohlah sebab okey, pentadbiran ni dulu. Cuba buka pentadbiran ni dulu. Ni pentadbiran ni. Cuba baca sini. Mana ada saya salah lagi. Contohnya mana tempat dia berada sini. Ni. Scan of 3 ke apa je? Scan of 3 merupakan pusat pentadbiran. Cari kata pentadbiran dia mana pentadbiran dia dulu. Ni. Mesti scan of 3 dia dulu dia. Begini. Tadi soalan boleh jawab ke? Begitu kok, gini kok, gitu. Pasti you letak jangan begini. Salah. Begini. Nah, lepas tu salah jadi pak kos-kos ni buat mana bika dia. Kalau kosong, ni kosong. Dia jadi gini. Oh ni kemungkinan soal bika dia. Oh ni tak ada mesin. Dia boleh online. Gini. Bika musuh semua lah. Oh ni jump dia boleh. Faktor kemudian dulu. Tengok sini. Ini saja ada faktor. Cek dia. Mana faktor kemudian dulu? Mana? Ada 4 faktor. Saya tahu faktor dia. Cari yang mana awal. Cari. Ada tak? Tulisan anda dan percakapan pemerintah. Ada. Soalnya itu di sini pula. Pentadbiran di Kelantan. Saya boleh pentadbiran di Kelantan. Kita macam buku lah. Okey, di Kelantan. Dia apa yang sini? Menteri Besar memainkan peranan penting dalam pentadbiran politik ini. Di mana pentadbiran negeri Kelantan? Ni. Mana Menteri Besar? Ni. Tapi Sir. tapi orang ni disebabkan orang ni kiri kanan tak ada, mesti tak ada sekali. Ia ada bawah ni. Kiri kanan tak ada. Jadi bawahnya mesti orang ni. Itu dah orang hitam paling anti. Boleh tak? Okey. Ini mesti di atas kalian. Menurut dapat mana? Dia kita nak. Okey, bila mesin sini, wajib terpilih ni kosong, wajib kosong. Saya kata orang Eropah ni kami. Tapi dari mana kita menggunakan orang Eropah dan Melayu dan dia mati Allah. Gitu. Lantai ada. Cari tu tak apa. Masih ke? Oh ni pun. Dia jadi gini boleh. Lah. Ada kosong ni. Oh, boleh buat ni tu. Saya nak sambung dulu. Jadi semua tu kau apa boleh tak? Awak sini. Dengan begitu luar. Sampai mana? Cari aspek mana aspek? Okey, ni nak. Ni sikit banyak. Atas kali. Okey, cari aspek pengembangan dia. Cari situ. Cari aspek pengembangan dia. Boleh cari.
pengembangan ni, pengembangan tak beres. Ada aspek dia. Ni aspek dia. So, dua tiga. Okey. Dia pun juga aspek dia. Ni apa dia? Pengenalan ni. Mana? Contoh pengenalan pada sistem dia operasi. Ni. Pengenalan sebarat dah. Ni apa dia? Dia ni. Banyak soal lagi. Pengekalan, pengekalan. Dari mana ni? Semua ni pengekalan. Pengekalan. Dia hak tepi ni wajib di tepi dah. Hak bawah ni wajib di tepi. Okey. Okey, tak apa dah. Dia salah dia. Letak beres dan kena ada pelik cari dia. Gitu. Ni penjajahan manipulasi ke dia? Gitu dah. Okey, halah. Ni dia baca mana sama atau pelik dengan Kelantan, dengan dia. Mana sama je kata sama. Sama mau baca setiap nanti saya suruh masuk. Baru saya buat. Ada. Saya sudut kerajaan berkota tak ambil terpenting. Sama saya kata SU. Jadi sudut Kelantan mana sudut kerajaan? Sudut kerajaan mana? Lain-lain. Sudut kerajaan mana? Sudut kerajaan. Jadi kami di sini. Apa dah tepi kawasan ni? Okey. Perjanjian dan manipulasi ni kan dia. Apa ke sini? Mesti jawab je sini. Jadi kosong mesti jawab je. Jangan kata soal secara ini. Sudah saja ni. Cuba baca sini. Baca alif. Yang dia bagi. Terjadi untuk masa hidup British memang kerana sebagai sebuah negeri menjadikan hubungan dengan kuasa barat yang lain. Di situ dalam strategi jalan tersusun kuasa menjadi perjanjian dan manipulasi. Ini betul. Perjanjian manusia adalah strategi British. Kat sini betul lah. Okey, cari jawab dia. Ni kan pada dahsyat. Saya strategi. Pasti ni putri. Apa tak berada di mana? Mana tak berada di mana? Saya. Ni lain. Kita beli dulu. Ada kata dia. Jangan itu musik. Ini kita beli dulu baca. Baca sahabat. Siapa jumpa yang pilih. Masa panjang. Aspek perkembangan. Cari aspek perkembangan. Ini aspek perkembangan. Aspek perkembangan ada di seluruh di segala di mana ada dalam Tak kira di Kelantan ni, kita dia
Dia hujung baju dia kuning. Okey, masa ada lagi 15 minit. Masa 10 setengah. 10 setengah kita akan okey, masa dah gila 15 minit. 10 setengah kita akan bermula dengan kuis dah. Sebab buat ni mesti kosong. Sampai dekat dia on dia. Satu tu. Orang yang ropa ni. Mungkin saya ambil kecepatan pemerintahan. Masa lagi 5 minit kita buat. Lepas habis aktiviti ni kita teruskan kepada aktiviti kuis untuk aktiviti pengupahan.
Okey, masa ada lagi, boleh fikir-fikir lagi, boleh bincang-bincang lagi. Baru pergi keluar ni. Lagi tu juga buat tak juga. Main dalam okay, masa ada lagi dari 20 minit. Nak buat lagu balik dulu. Masa lagi 10 minit kan? 10 minit ni kita akan kutip ni, nanti kita pergi ke soalan kuis kan? Kuis ni kita pilih nama cara random lah.
kepada aktiviti selanjutnya, iaitu aktiviti pengupahan, di mana saya beri lebih kurang 10 soalan dan nama dipilih berdasarkan fikir pilihan secara random. Okey, Ya ada ke? Ya ada ke? Dia serupa lah dengan dalam ni. Pelik lah pak. Awak answer hari macam Okey, mau belajar semua dah siap kan? ya. Okey, semua dah siap. Okey, saya akan kutip result yang telah disiapkan. Okey, ini dari kumpulan 23. Tulis dekat kertas ni, tulis kumpulan masing-masing kan? Jika kalau nak guna marker boleh saya bagi marker. Hias-hias boleh ke sih? Hias-hias. Boleh dia pun boleh. Boleh. Dia nak kumpulan. Kumpulan atas ni bawah tu tulis nama kumpulan, boleh nama kumpulan. Dekat mana? Dekat bawah kosong ni. Dekat bawah kosong ni tulis nama kumpulan. Atas ni tulis nombor kumpulan. Tak apa situ. Nama kau ayat kumpulan. tak apa. Okey, tulis satu, mana tulis nama kumpulan. Nama kumpulan ni tulis kumpulan 3 ke nama? Tak, kumpulan 3 tu ke atas tu tulis nombor 3, bawah tu tulis reka nama kumpulan. Reka lah. Adakah Hawa FC ke? Itulah nama apa pun nama kumpulan lah. Atas ni tulis nombor kumpulan, tulis nombor 2. Bawah ni tulis nama kumpulan. Itulah Seligi FC ke? Pemakaran Rampai ke? Set mulai kau dulu. Ada set pelajar tu boleh. Okey, dah siap ke? Boleh. Mana-mana pun boleh. Buat nama Boja FC ke? Itulah apa pun. Okey, dah siap ke? Okey, dah relax. Okey. Tadi nama kumpulan apa ni? Nama kumpulan ni? Mikir. Paling hangat tu pasti.
Okey, ni kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey, 1. Okey, ini untuk kumpulan 2. Okey. Ni untuk kumpulan 3. Okey, semua hasil yang bagus, perangan semua. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti pengukuhan. Semua boleh pandai hadapan ya. Di mana saya akan memberikan lebih kurang 10 soalan sahaja berdasarkan topik yang kita diajar, yang topik pernah saya ajar. Okey, di mana semua pelajar akan dipilih berdasarkan picker wheel. Di mana picker wheel akan memilih nama pelajar secara random. Okey, soalan yang pertama bagi pelajar yang pertama. Pelajar yang pertama. Okey, kita lihat siapa yang dipilih oleh picker wheel. Okey, nama yang dipilih adalah Akil. Akil boleh bangun. Okey, apakah persamaan antara negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Boleh pilih jawapan di situ. Raja-raja tidak bebas, pentadbiran bersifat longgar, mempunyai kuasa autonomi dan menerima residen British. Boleh pilih salah satu yang mana betul, yang mana salah. Apakah persamaan bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Tadi yang sahaja yang ada Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Johor. Apa persamaan bagi kelima-lima negeri itu? Di mana? Raja-raja tidak bebas. Salah, jawapannya adalah okey, dua ini. Okey. Seterusnya kita pilih lagi orang yang terpilih. Okey. Seterusnya Akil juga. Akil sila bangun untuk kali kedua. Okey. Apakah peranan Majlis Mesyuarat Negeri dan Jemaah Menteri di Terengganu? Okey. Apakah peranan tugas Mesyuarat Negeri dan Jemaah Menteri di Terengganu? Melaksanakan pentadbiran kerajaan. Okey, betul. Boleh tepuk tangan Akil. Okey, soalan yang ketiga. Siapa orangnya? Kita boleh tengok di situ. Okey, Alia. Okey, Alia. Soalannya, bagaimana perkembangan pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu setelah campur tangan British? Okey, Alia, boleh cari jawapannya? Bagaimana perkembangan pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu
setelah campur tangan British. Lalu ada perkembangan dia selepas British tu campur tangan lah. Dia ada 3 lah. Aspek perkembangan tu dia ada 3. Alright, pengekalan kedudukan sultan. Okey, betul. Tu kan untuk Alia. Okey, soalan yang keempat untuk orang yang terpilih. Okey, kita tengok artikelnya. Okey, rupanya Mia tidak hadir kerana pergi kursus. Apa kita tengok lagi? Okey, orangnya adalah Alia untuk kali kedua. Alia boleh bangun. Okey Alia, soalannya. Bagaimana kedudukan pembesar di bawah pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Bagaimana kedudukan peran pembesar di bawah pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Warna merah diberikan pencen dan allowance. Okey, betul. Terus Alia. Okey, soalan yang kelima. Kita tengok orang yang kelima siapa yang menjawab. Okey, orang yang sama nampaknya. Akil. Akil boleh bangun. Okey, Akil. Apakah ciri-ciri pengenalan sistem birokrasi barat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Okey, boleh biru. Okey, betul. Okey, soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam. Okey, kita boleh tengok. Okey. Namanya adalah Syarif. Okey Syarif, soalannya berbunyi. Naik masuk. Bagaimanakah British berusaha untuk menguasai Johor? Boleh buka buku, cari maklumat dulu sebelum menjawab. Ayah? Perjanjian. Okey, betul. Yang kedua satu manipulasi, satu perjanjian. Okey, kita untuk Syarif. Okey, seterusnya soalan seterusnya untuk orang seterusnya. Kita tengok siapa orangnya. Okey, Atik tidak hadir. Okey, dia. Okey, dia. Soalannya berbunyi, apakah kesan daripada perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada 1909? Apakah kesan daripada perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada 1909? Okey, boleh cari maklumat dulu.
Dia boleh bagi jawapan. Pelantikan penasihat British. Okey, betul. Tepuk tangan untuk dia. Okey, soalan yang ke-9. Untuk orang yang ke-9. Okey. Apakah peranan Douglas Graham Campbell terhadap Kesultanan Johor? Orangnya adalah boleh macam tu ya? Okey, Penasihat boleh bangun. Penasihat am. Penasihat am. Okey, betul. Bukan betul Penasihat. Okey, soalan yang ke-9. British menawarkan pinjaman sebanyak $200,000 kepada Kesultanan Johor. Apakah tujuan pinjaman tersebut diberikan? Mengukuhkan sistem pertahanan, membina kawasan pertempatan, membiayai pembinaan kereta api dan memajukan tanaman gambir. Okey, orang yang perlu menjawab adalah Iza. Iza. Iza boleh bangun dan memberikan jawapan anda. Membiayai pembinaan kereta api. Ya. Okey, betul. Tepukan untuk Iza. Okey, ini soalan yang terakhir untuk PDP kita pada kali ini. Okey, soalannya. Menghantar bunga emas ke Siam. Penghantaran yang dilakukan setiap berapa tahun? Okey, orang yang boleh menjawab adalah untuk soalan terakhir ya. Soalan terakhir untuk kali ini. Ya. Dua. Okey, Doha boleh bangun untuk soalan terakhir. Soalannya, menghantar bunga emas ke Siam. Penghantaran yang dilakukan setiap berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, okey. Okey, betul. Bagi kita tekan untuk Doha. Okey, okey, rumusannya. Rumusannya saya akan cerita sikit. Apa yang kita belajar pada hari ini adalah kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, kita berada pada masa kini, masa yang penuh dengan teknologi. Kita perlu menjaga keamanan dan keharmonian negara dengan cara mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya, kita perlu meningkatkan nasionalisme dalam diri, meningkatkan tahap patriotik dalam diri, di mana kita perlu menyertai apa-apa perarakan yang melibatkan negara kita, contohnya hari kemerdekaan. Okey. Sebelum berakhirnya PDP kita pada kali ini, saya ada satu soalan yang dituju kepada random. Okey. Apakah kepentingan kita menjaga keamanan negara? Okey, apakah kepentingan kita menjaga keamanan negara? Boleh bangun untuk pilih ataupun saya bagi PQ yang pilih. Boleh? Soalan terakhir ke apa? Apakah kepentingan kita menjaga keamanan negara? Ini soalan ke apa? Okey. Soalannya di sini Ni orang yang perlu jawab soalan saya lah. Untuk terakhir sebelum saya tutup PDP kita pada kali ini. Okey, semuanya boleh bangun dan berikan jawapan anda untuk penutup pada kali ini. Okey. Apakah kepentingan menjaga keamanan negara? Semua yang boleh jawab, yang lain boleh diam ya. Okey, untuk banyak lagi untuk kepentingan negara pun dah betul. Okey, ya, okey betul. Itu bukan untuk semangat. Okey. Di mana betapa pentingnya kita selaku rakyat Malaysia ni perlu menjaga keamanan negara agar negara kita menjadi lebih stabil dari segi ekonomi, sosial, agama dan sebagainya.
di mana kita memerlukan kemakmuran dalam setiap aspek dalam dunia ini, terutamanya di negara kita, agar kita dapat mengecapi segala kemerdekaan yang pernah dilakukan pada zaman dahulu. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekian sahaja PDP kita pada kali ini. InsyaAllah ada masa, ada rezeki kita akan jumpa pada kelas seterusnya. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Okey, sama-sama balik lihat. Terima kasih.